Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Rohur Adatumar binti Abdul Kadir. Saya Vanessa Abisia. Kami adalah wartawan TV PCS anda pada episod kali ini. Pada pagi ini, satu ceramah motivasi untuk calon SPM 2025 telah diadakan di SMK Sri Tanjung pada 7 November 2025. Tujuan program ini adalah untuk memberikan sokongan dan dorongan kepada pelajar bagi bersedia untuk menghadapi peperiksaan SPM 2025. Okey, sama-sama kita menyaksikan program tersebut. Program ini diadakan bagi membantu calon SPM membina keyakinan diri, meletakkan maklumat dan memupuk semangat juang yang tinggi untuk mencapai kejayaan. Sepanjang ceramah berlangsung, pelajar didedahkan dengan berbagai teknik baca berkesan, cara mengurus masa dan strategi menghadapi tekanan peperiksaan. Melalui perkongsian pengalaman penceramah yang berpengalaman, pelajar turut mendapat motivasi untuk tidak mudah memutus asa dan sentiasa berfikiran positif. So, Miss, pernah tak Miss rasa, pernah tak Miss sendiri hari Sabtu rasa ketika Miss masih bagus? Sekiranya bagaimana Miss bangkit lagi belajar? So for me, I would say I had a goal vision macam tu. So whatever happened in between the journey, my thoughts were like I have to achieve the things macam tu. So I will do anything just to achieve the things. So kalau specifically kalau I feel like my admin is very low marks macam tu. So saya akan buat banyak questions and then I will ask questions to teachers macam tu. For me, as I said previously, malu ataupun shy because you want to learn. So when you are berani enough and then you want to learn, you will forget about everything just to learn. So that was coping mechanism I would say. Thank you. Ramai pelajar berasa letih dan hilang semangat dalam belajar. Bagaimanakah cara untuk membuka rasa penat itu menjadi semangat untuk berproses? Okay. Yang pertama sekali, memanglah bila kita belajar lama tu memang akan rasa penat, kita rasa letih lah. So saya suggest ambil masa berehat sekejap lah. Bila dah belajar lama tu, ambil 20 minit ke 30 minit ke. Okay, lepas tu berehat sikit lah, jalan-jalan. Tengok berfon pun boleh juga. Lepas tu makan sikit. Lepas tu dah bertenaga tu, sambung balik belajar. Tak ada masalah. Yang penting kena konsisten, kena ikut jadual belajar. Tapi jangan belajar terlalu lama pula. Dalam sehari 24 jam kan. Gunakan masa yang cukup ni untuk belajar dan selebihnya untuk rehat. Dan lagi satu, sentiasa ingat apa goal kita, kenapa kita nak belajar, apa kita nak buat pada masa hadapan. Jangan lupa mana kita bermula dan apa target kita lah.
So kalau macam saya memang nak mengubah nasib keluarga saya lah. Nak jadi orang pertama, jadi doktor dekat keluarga saya. So memang letih ke apa ke, memang saya akan go through je lah. Yang penting, hormat semua orang, fokus dalam kelas. Itu je. Jadi itu sahaja daripada kami. Saya Ruhur Raditya Madia binti Abdul Kadir. Saya Vanessa Avicia. Kami Wakil Kru TV PSS melaporkan. Bye-bye.